Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman Bihamdan. Nombor telepon saya A217790. Kod kursus saya STPD 2143 Pengenalan Sains Tauhidi. Jadi ada kemukakan saya nak kemukakan kepada semua yang melihat ni bahawa tiga topik yang akan saya kemukakan ni memberi impak kepada kehidupan harian yang selama ni kita lihat setiap hari. Jadi pertama saya nak wujudkan oleh surah Ali Imran, saya baca makna saja. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi penciptaan Allah Ta'ala ni secara zahir kita nampak Allah menciptakan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang sebab nak tunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan, keluasan rahmatnya bagi orang yang berakal. Dan siapakah ulul albab? Ulul albab ni adalah orang yang sentiasa setiap keadaan dia akan melihat ciptaan Allah Ta'ala ni sebagai bentuk keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi wahai sahabatku sekalian yang melihat ini, betapa dahsyatnya kehebatan Allah Ta'ala itu untuk kita sebenarnya. Supaya kita ni memperolehi banyak ilmu pengetahuan, belajar tentang mengaitkan antara sains dan juga tauhid. Sebab semua tu berkait dengan kita. Setiap Allah ciptakan tu mesti berkait dengan kehidupan seharian. Walaupun hari ni kita dipisahkan dengan sains dengan agama. Kedua, saya tunjukkan pada kedua surah Al-Mu'minun ayat ke-18. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan tertentu serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Ayat ini Allah turunkan nak kata apa? Hujan yang Allah turunkan dekat bumi ni untuk bumi itu untuk sukat dia, untuk simpan, untuk kegunaan makhluknya dekat bumi. Jadi bila mana manusia gunakan ni yang Allah Ta'ala berikan kita sebagai khalifah ni untuk kita gunakan air ni dekat bumi ni untuk kita memurniakan, memakmurkan rumah Allah ni, memakmurkan dunia Allah ni di bumi ni. Jadi setiap pemberian itu kita menjadi amanah untuk kita sebenarnya. Sebab itulah kita kena sentiasa terapkan dari diri kita ni. Setiap apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi, setiap apa pun Allah Ta'ala beri, kita kena jadi saksi. Kita kena jadi amanah untuk perkara tersebut. Sebab semua perkara yang Allah Ta'ala bagi akan dipertuntutkan di akhirat kelak nanti. Itulah satu perkara yang saya selalu pegang untuk kita sebenarnya. Dan terakhir, ayat surah Lebah, ayat ke-68, surah An-Nahl. Dan Tuhanmu beri ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarang di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan yang didirikan oleh manusia. Ayat ini jelas yang mana Allah Ta'ala ilhamkan kepada lebah untuk membina sarangnya dekat gunung ganang dan di pokok-pokok kayu serta bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Nampak tak? Binatang pun Allah ilhamkan kepada Allah Ta'ala ilhamkan kepada binatang untuk membuat sarang. Bukan sahaja pada manusia. Sebab nak buktikan kekuasaan Allah. Apa lagi yang kita boleh ambil? Contohnya lebah tu boleh bentuk, sarang lebah tu bentuk hexagon. Yang mana hexagon ni memenuhi ruang kita dalam simpan madu tu. Padahal kan banyak bentuk lain yang boleh guna, tapi hexagon tu sini. Dan manusia, hebatnya manusia ni baru dia tahu sekarang bahawa hexagon yang Allah Ta'ala ilham kepada lebah ni baru kita boleh ambil. Padahal Allah telah bagi ilham kat lebah tu lama dah dulu. Tapi manusia baru lagi nak adaptasi dengan benda tu. Jadi saya nak cakap kepada kita semua ni, setiap perkara yang kita lazimi dalam hidup kita, setiap ilmu yang kita belajar, kita kena sentiasa kaitkan dengan alam semula jadi. Sebab tak mungkin Allah ciptakan ni tanpa sia-sia. Allah ciptakan perkara dengan sia-sia. Okay? Jadi nasihat saya semua, kembalilah kepada fitrah dan hidupkanlah dengan berpunjurkan kepada segala yang kita belajar kerana Allah Ta'ala. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.